Assalamualaikum, selamat datang podcast Amanah Raya Borak Estate. Saya ni Ahmad, host anda hari ini. Borak Estate? Estate bukan hartanah, bukan ladang. Ini adalah pusaka Amanah Raya, weh. Baik, untuk sesi kali ini saya mohon tuan-tuan untuk like dan subscribe. Kenapa? Sesi podcast Amanah Raya kita bawakan subject matter expert untuk share info, maklumat yang direct, tepat dan autentik. Cukup-cukuplah. Anda dengar sekian, Anda dengar hearsay, Anda dengar gosip-gosip, komen-komen. It's not the real info, guys. Ini real info. Boleh? So like, subscribe dan share. Kerana semua itu hanyalah gratis. Baik. Untuk episod pertama, kita bawakan orang nombor 1 di Amanah Raya untuk bercerita apa itu Amanah Raya, isu-isu tentang Amanah Raya. Are you ready? Baik, mari kita raikan dahulu pengarah urusan kumpulan, Encik Faizal Sulaiman Khan, orang nombor 1 Amanah Raya, guys. Apa khabar, Encik Faizal? Baik-baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Kali pertama saya dengar Amanah Raya adalah, apa ni? Amanah Raya Malaysia ke? Saham amanah ke? Amanah, banyak sangat amanah ni. Baik, itu saya lah. Sebab saya orang yang sangat asing dalam dunia-dunia kewangan ataupun sebagainya. Kalau Encik Faizal sendiri, bila sebut Amanah Raya tu, apa yang Encik Faizal first time jumpa Amanah Raya tu, apa yang terlintas tu? Amanah ni satu organisasi yang memberikan perkhidmatan peramanahan. Dan perkataan raya itu menunjukkan bahawa peramanahan kami ini bukan setakat macam corporate biasa ya. Peramanahan kami ini satu mandat dari kerajaan untuk mentadbir dan menjaga hal ehwal pentadbiran hartanah dan terutama sekali pusaka, pentadbiran pusaka di Malaysia. Itu rayanya. Baik. Dia grand lah raya ni. Ni macam hari raya. So dia memang grand. Okay, baik. Apa pun, ini adalah Encik Faizal akan bersama kita hari ini. Kita jawab soalan-soalan anda yang anda PM, yang anda bagi kat inbox, yang anda komen. Kami telah kumpulkan ada di sini. Alright. So, dalam podcast kali ini, kita akan jawab soalan-soalan ini. Ada 7 soalan, mari kita tengok. Dan mari kita tembak kepada Encik Faizal. Soalan yang pertama, boleh? Soalan pertama. Siapa Amanah Raya? Okey, mari kita dapatkan penjelasan lebih lanjut. Siapa Amanah Raya, Encik Faizal? Okey, Amanah Raya sebenarnya satu badan kerajaan ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, apa yang kami buat terdapat dalam perkataan itu sendiri. Maksudnya, tugas utama kami sebagai pentadbir sebagai satu organisasi yang diamanahkan untuk mentadbir isu-isu hartanah dan terutama sekali pentadbiran pusaka untuk rakyat. Dan perkataan raya tersebut melambangkan, menunjukkan bahawa kami ini satu organisasi yang mandatnya akin to GLC lah. Mandatnya is for the social benefit of the rakyat. Maka dia adalah bukan GLC, dia adalah agensi. Amanah Raya ialah satu syarikat yang 100% dimilik oleh Menteri Kewangan di Kebadan. So we are a government-owned company. GOC sebenarnya. Adakah ada contoh syarikat lain yang GOC juga? Ke satu-satunya? I mean, sebenarnya macam bank pembangunan 100% pembangunan. As in bank 100% pembangunan. So GOC, GLC. Baru tahu? Adakah anda baru tahu GOC? Aku pun baru tahu. Yang pernah dengar GLC lah. Baik, agama melingkap. Okey. Amanah Raya ni berapa lama dah Amanah Raya? Jadi disebabkan tugas Amanah Raya ni primarily untuk menangani isu-isu pentadbiran pusaka. Jadi pentadbiran pusaka ni ialah sesuatu yang must have, satu keperluan asas. Jadi disebabkan itu kerajaan telah menumbuhkan Jabatan Pentadbiran Peramanahan ini pada tahun 1921. 1921. Merdeka 1957 je. Okey, baik. Itu terlalu lama tu. Ya, pada tahun itu juga radio baru dicipta. Sama umur dengan teknologi radio Okey, baik. Menarik. Adakah waktu itu Amanah Raya menjalankan fungsi yang sama sebagaimana hari ini? Secara mandatnya memang sama.
memang tugas kami masih lagi yang paling utama ya, untuk mentadbir hal ehwal pusaka rakyat. Tetapi dalam masa kami berkembang selama lebih 100 tahun ini, terdapat juga perkhidmatan-perkhidmatan yang berkait, contohnya peramanan korporat. Dan dalam usia kami mentadbir peramanan pusaka, kami juga banyak mentadbir peramanahan harta-harta aset bagi mereka yang masih hidup. Dari situ kami memberi penawaran pentadbiran hartanah. Pusaka itu adalah yang sudah meninggal. Maka kata mengurus harta yang orang yang masih hidup pun ada servis ataupun perkhidmatan. Pentadbiran peramanahan. Baik, cool. Jelas amanah raya 100 tahun lebih. Makna kata, bahasa mudahnya macam ni kata, kalau anda memberi kepercayaan untuk amanah raya urus, kami bukan setahun jagung, kami sudah lama dan kami akan kekal. Sebab apa? Kita milik kerajaan, bahasa mudah. Okay. Alright, mari kita pergi kepada soalan nombor 2. Soalan nombor 2, kita kutip sebenarnya daripada dapatan anda juga, daripada webinar, pertemuan dan sebagainya pertanyaan. Mari kita tengok soalan nombor 2. Betul ke proses pusaka panjang? Kau bagi soalan power terus Baru soalan nombor 2. Pusaka, Cik Faizal, memang sinonim dengan ambil masa lama ataupun bapak lama. Baik. Minta izin Cik Faizal, betul ke lama? Dan kalau betul ataupun salah, kenapa? Let's go. Okey. Jadi pentadbiran pusaka ni merupakan satu pentadbiran yang penting. Kerana dalam pentadbiran pusaka ni, apa yang kami utamakan ialah pembahagian harta yang adil. Yang ini yang perlu diutamakan. Jadi disebabkan itu, mungkin timbul konotasi-konotasi bahawa pentadbiran pusaka ini mengambil masa yang lama. Sedangkan keutamaan yang diberikan ialah keadilan dan juga keterperincian pembahagian tersebut. Jadi mungkin disebabkan itu tanggapan. Dan ada berbagai kaedah yang kita boleh lakukan supaya pentadbiran pusaka ini tidak menjadi terlalu lama. Seperti as with any other things, planning, perancangan sangat penting. Jadi dengan perancangan, pentadbiran pusaka ini dapat ditangani dengan lebih mudah dan lebih cepat. Baik. Mari kita definisikan. Lama, bagi saya mungkin 5 tahun tu lama. Bagi Cik Faizal mungkin 2 tahun, 3 tahun tu dah lama. So, average pengurusan pusaka ataupun nak tadbir harta pusaka tu, apa average dia? Ataupun lama tu berapa istilah lama tu? Jadi untuk menjawab soalan ini, secara purata, jika pentadbiran pusaka itu telah dirancang dengan lebih awal, kami dapati masa yang tidak lama langsung. Maksudnya anywhere between 0 to 6 months. 0 to 6 months dengan perancangan. Jadi tanpa perancangan, rata-rata jika tiada masalah ataupun jika mendapat kerjasama penuh daripada waris-waris, 0 to 12 months. Okay, baik. Jadi tanpa perancangan inilah jadi masalah. Tanpa perancangan dan tanpa arwah lengkap, dan mungkin kami tidak mendapat kerjasama daripada waris, itu yang melebihkan. Jadi kata lama tu, untuk menjawab soalan ni, tu lama tu to me, more than 12 months is lama lah. I see. Baik. So dia hanya lancar, laju jika pertama ada perancangan. Perancangan tu ada banyak lah kot. Lepas ni kita akan sembang lagi. Muafakat Kerjasama waris. Baik. Ada dua ni, laju lah. Tak ada dua ni, hadap lah. Ada kemungkinan yang kami hadapi selama kami berusia 100 tahun ni. Berapa yang paling lama lah kalau ada kes dalam maklumat Cik Faizal? Setakat kami masih ada satu kes yang ada daripada tahun 1970-an lagi. Sampai sekarang? Tak selesai lagi.
The exact date tu saya tak berapa sure, tapi since 1970s lah. 50 tahun lah. Ya, jadi kes yang tak ada perancangan. Jadi apabila waris telah meninggal dunia, maka kerjasama daripada waris tu makin sukar untuk diperolehi. Kerana waris-waris yang terlibat, jumlah waris yang terlibat itu bertambah. Ya, Kalau English orang kata double estate. double estate. Mana kata kalau penerimanya si ayah, lama sangat ayah meninggal, anak-anak pula yang terlibat. So makin bertambah. Daripada 3 waris, jadilah 7-8 waris. Itu tambah lagi. Jadi kenapa itu menjadi masalah? Kerana dalam perundangan pentadbiran pusaka ini, pengagihan tu hanya boleh dibuat jika ianya menurut undang ataupun mendapat persetujuan kesemua waris. Kesemua 100%. Tak boleh 90%. Tak, 80% tak boleh. Yang ni yang saya perlu tekankan. Must be a collective 100% persetujuan. Baik. Maka menjawab soalan pusaka lama ke tak? Panjang ke tak? Jawapannya tak panjang kalau anda merancang, kalau waris-waris boleh bekerjasama. Kalau hidup 50 tahun lah, yuk. Baik. Selesai? Dapat jawapan? Berapa average dia? Bagi pihak amanah raya, 2 bulan ke atas adalah panjang. Okey, soalan nombor 3 je Faizal. Tadi kita tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Saksikan. Soalan tuan-tuan juga ni. Urus harta orang Islam saja ke? Okey, baik. Urus harta orang Islam saja ke sebab nama amanah raya? Dia ada hari raya. So, bila sebut raya, adakah itu untuk orang Islam saja amanah raya ni? Okey. Jadi untuk menjawab soalan ini, sebenarnya disebabkan amanah raya ditubuhkan oleh kerajaan dan jabatan amanah raya ditubuhkan oleh kerajaan adalah untuk memberi perkhidmatan kepada seluruh rakyat Malaysia. Seluruh. Jadi jawapannya ialah amanah raya ialah untuk seluruh rakyat Malaysia, bukan untuk orang Islam sahaja. Termasuk orang asli? Orang masuk? Saya minta. Termasuk orang asal? Ya. Kalau foreigner ataupun expatriate kerja sini? Mereka juga boleh memperolehi perkhidmatan kami. Kuasa amanah raya ialah termaktub di Malaysia sahaja. Jadi contohnya, jika ada seorang pekerja dari Jepun, okay, dia telah mengumpul aset-aset di Malaysia, maka dia ingin mentadbir aset-asetnya di Malaysia daripada segi pusaka, dia boleh memperolehi perkhidmatan daripada amanah raya. So sesiapa saja yang datang Malaysia ada aset, contoh ada buka account bank lah kot, ada duit dalam tu, boleh. Jadi untuk jawab soalan ni tu, jawapannya ialah aset-aset di Malaysia. Jadi bukannya bila kita cakap untuk rakyat Malaysia tu, itu secara mandat untuk rakyat Malaysia. Tapi dari segi kuasanya, siapa yang ingin memperoleh pentadbiran untuk aset di Malaysia boleh memperoleh perkhidmatan peramanan daripada amanah raya. Sebagaimana tadi, keutamaan adalah keadilan, maka untuk amanah raya keutamaan adalah rakyat Malaysia, serve the Malaysia. Okey, Cun. 4. Soalan seterusnya keempat, Cik Faizal. Soalan keempat daripada anda. Baik, betul ke fee pusaka di amanah raya mahal? Oi, soalan tuan-tuan pun mahal Baik, Cik Faizal silakan. Okey, so dari segi mahal tak mahal ni, kita kena tengok apa yang apakah perkhidmatan yang pelanggan itu dapat ya. Jadi di amanah raya, perkhidmatan yang kami tawarkan dia daripada A to Z. Maksudnya daripada mula proses perkhidmatan pusaka dibuat, nak isi orang, nak hubungi waris, nak kerja sama orang, semua tu akan di sort of handheld by amanah raya sampai ke pembahagian dana-dana ataupun aset-aset ke waris-waris yang berhak. Satu lagi perkhidmatan yang kami boleh berikan ialah amanah raya juga boleh mewakili waris-waris untuk memastikan
pembagian pusaka tersebut dijalankan menurut undang-undang ataupun menurut faraid bagi orang Islam. Jadi perkhidmatan ini hanya boleh diberikan oleh amanah raya. Jadi tuan-tuan dan puan mendapat dua benda. Satu dari segi convenience, satu lagi dari segi ada option in terms of representation. Dan juga tuan-tuan boleh mendapat satu assurance bahawa di amanah raya ini governance itu satu aspek yang penting lah. Jadi mana-mana distribution kami yang buat ni, kalau ikut wasiat, memang ikut wasiat. Kalau tak wasiat, kami pentingkan bahawa ketetapan pusaka ini menurut undang-undang, menurut faraid. So mahal itu dia bukan jual air RM3 tapi kita charge RM10 sebab balu cantik, tak. Dia memang datang dengan value dia, ingredient dia yang import dan sebagainya. Contoh, nak bagi tahu, dia datang dengan pertama convenience. So amanah raya selesaikan pusaka dari A sampai Z sampai transfer duit. Sampai transfer duit. Dan ingat, transfer duit itu adalah seadilnya. Bukan kita fikir asalkan laju, tak, seadilnya. Kedua adalah apa Cik Faizal sebut tadi adalah assurance. Assurance dan juga representation. Representation. Perwakilan. Ini satu perkhidmatan yang hanya boleh diberikan oleh amanah raya. Jadi daripada perwakilan tersebut, rakyat boleh rasa assured lah bahawa di amanah raya ini kami pentingkan bahawa penghargaan tersebut dilakukan secara adil menurut undang-undang yang termaktub di Malaysia ini. Jadi untuk orang Islam itu faraid. Itu akta yang mengurus mentadbir. Soalan cepuman Syailah. Assurance, selamat. Mana kata kalau jadi apa-apa, harta itu dibagikan, ada konflik, katalah ada konflik antara family sebagainya. So benda tu, harta pusaka selamat diberikan kepada orang yang sepatutnya, dijamin. Jadi di amanah raya ni, pentadbiran penghargaan pusaka, faktor yang amat penting bagi amanah raya ialah penghargaan itu dilakukan secara adil. Jadi antara ciri-ciri yang membezakan amanah raya dan menunjukkan bahawa penghargaan secara adil itu amat penting ialah kerana di bawah amanah raya kami ada spesifik act amanah raya itu. Akta Perbahanan Amanah Raya 1990. Dan amanah raya juga menawarkan satu perkhidmatan yang unik di mana kami boleh mewakili waris tersebut, dan keadilan akan dicapai apabila kami memastikan bahawa penghargaan tersebut akan menurut faraid bagi Islam dan Distribution Act 1958, di mana amanah raya akan memastikan undang-undang tersebut dipatuhi bagi semua rakyat Malaysia, Islam ataupun non-Islam. So amanah raya boleh jadi pengadil lah. Ya, boleh jadi pengadil. Kalau ada bergaduh apa, amanah raya adalah orang yang memastikan everything is fair. Dua cara. I think satu perkhidmatan unik ialah kami boleh mewakili. Kata mewakili satu waris, mewakili waris tu. Ini servis yang dapat diberikan oleh mana-mana agensi. Satu lagi, assurance ialah kalau kami tak mewakili pun, kami mesti memastikan ia ini diagihkan menurut faraid ataupun Distribution Act. Okey, baik. Jelas. Mari kita bergerak kepada soalan yang seterusnya. Right. Ini soalan daripada anda yang seterusnya. Perancangan pewarisan untuk yang hidup atau mati? Oh, perancangan pewarisan untuk yang hidup atau yang mati. Baik, Cik Faizal, macam mana? Sebenarnya perancangan pewarisan lazimnya dikaitkan dengan orang hilang. Tapi banyak perkhidmatan yang kami tawarkan seperti perkhidmatan peramanan juga sangat relevan untuk aset-aset orang yang masih hidup, terutamanya untuk memastikan pengalihan perbelanjaan untuk anak-anak yang ingin belajar universiti.
ataupun untuk memastikan pengagihan pendapatan untuk orang-orang yang kurang baik masa hidup. Kelainan upaya. Okey. Dan perkhidmatan peramanan ini juga akan memastikan aset-aset bagi yang untuk orang hidup ini dapat disalurkan kepada generasi-generasi akan datang. I see. So yang harta pusaka tu harta pusaka lah. Namun untuk mereka yang nak merancang bagi situasi-situasi yang Cik Faizal sebut tu, ada juga solution amanah raya perkara. Betul. Sebenarnya kalau saya ringkaskan, perancangan pewarisan basically lah will, wasiat lah. Wasiat, if you like, is one direction, hand me down instruction. Ini arahan saya buat. Arahan saya ambil harta saya daripada A, daripada A bagi kepada B. B ni mana? B, C, D lah. Peramanahan ialah a set of instructions. Aset ni waktu hidup macam ni. Dah mati, bagi kepada A untuk tujuan. Dan peramanan ni, aset ni akan ditadbir oleh amanah raya, dan the instructions tu, it comes with a set of instructions as opposed to wasiat satu instruction. Okey. Macam wasiat ini arahan dia buat directly. Amanah adalah macam satu set of instruction gitu. Ya apa? Contohlah. Contoh. Okey, contohlah saya mungkin ada banyak harta. Tapi saya risau. Kalau saya buat wasiat, harta saya beri ke anak saya, takut nanti dia juri lah, contoh. Tak banyak. Okey, baik. Mungkin dia jual rumah ni, lepas tu dia masuk bisnes ni. And then bisnes dia tu mungkin tak berjaya dan dia tak bagus lah. Okay? Jika kita buat satu peramanahan, jadi kita boleh mengeluarkan satu instruction bahawa aset tu preserve, dan income daripada aset itu saja yang diakhirkan. Maka ini akan memastikan bahawa peramanan estate itu dapat diakhirkan dengan lebih lama dan lebih sustainable in a more sustainable manner. Okay. Dia macam kalau saya ada binatang peliharaan ternakan, ada lembu seekor, wasiat ni bagi lembu ni sembelih makan habis. Tapi kalau amanah ada lembu seekor ni, hasil susu dia tu bagi kepada anak. Berterusan. Itu saya rasa macam satu contoh yang agak bagus. Tak sangka ada benda macam ni. Dan ini adalah instrumen sah di sisi undang-undang. Yes. Wasiat dengan mana? Adakah hibah sebahagian pada perancangan pewarisan? Sebenarnya produk hibah ni timbul sepanjang usia kami memberi perkhidmatan perancangan pewarisan di Indonesia lebih 100 tahun. Jadi kalau dilihat dari segi lazimnya, kita ada wasiat. Pengagihan harta menurut wasiat, kalau bagi orang Islam, perlu mematuhi faraid. Ya, betul? Perlu mematuhi faraid. Apa jadi apabila pengagihan dalam wasiat ni tidak? Apa jadi? Satu, A-nya mungkin akan dibantah. Dan siapa yang meminta bahawa pengagihan itu menurut faraid, kemungkinan besar akan menurut. Sebab pengagihan tersebut patutnya menurut faraid, walaupun wasiat itu membuat pembagian yang berbeza. Satu lagi senario adalah semua waris bersetuju atas pembahagian di dalam wasiat tersebut, walaupun pembahagian tersebut tidak menurut faraid. Ya, kalau dia setuju, jalan. Kalau setuju, jalan. Jadi saya rasa Encik boleh nampak di mana produk hibah ini boleh membantu. Jadi produk hibah ini dapat membantu untuk memastikan pengagihan yang dikendaki oleh si mati tersebut akan dilaksanakan tanpa was-was.
Kerana hibah ini merupakan satu bahagian harta sewaktu hidup. Jadi, ianya tidak termaktub dalam bahagian harta pusaka, iaitu untuk orang Islam berkafarahi. Dan jika aset ini telah dihibahkan, maka aset ini tidak termaktub di bawah penafkah. Mana kata bagi siap-siap lah. So tak boleh nak argue. Tak boleh nak. Ini dah bagi dah lah. Dah bagi dah lah. Dah bagi dah lah. So jadi hak milik penerima. Ya. Dan just for completeness, saya boleh ceritakan hibah ni adalah produk untuk lebih kepada orang Islam. Tapi kepada orang bukan Islam juga boleh. Tapi kepada orang bukan Islam, the wasiat is the final distribution preference. Okay. Jadi mungkin untuk orang bukan Islam, mereka boleh dapat confidence daripada will tersebut lah. Kita bergerak kepada soalan seterusnya, Cik Faizal. Right, soalan second last kita pada sesi kali ini. Apa beza antara amanah raya dengan syarikat yang lain? Mana kata syarikat peramanan swasta lah. Sebab kita adalah yang amanah raya. Right? Apa beza, Cik Faizal? Okey, jadi disebabkan kita ni satu syarikat GOC yang kemandat kami ialah kepada rakyat. Tujuan kami ialah untuk memastikan segala pentadbiran pusaka dapat dilaksanakan dengan lancar dan itu mandat utama. Of course, kita perlukan memberikan perkhidmatan ini pada satu kadar yang memadai dan dapat memastikan kita punya overhead dapat dibayar lah. Saya nak mendalam lagi. Kalau kita compare dari segi itu, dari segi syarikat, bolehkah kita compare dari segi produk atau servis? Dari segi perancangan pewarisan ni, kami compete dengan syarikat-syarikat. Will rating, hibah. Tapi di mana amanah raya berbeza dengan syarikat lain dari segi pentadbir, punca kuasa pentadbir tersebut. Masuk punca kuasa. Punca kuasa contohnya bila berlaku kematian, contohnya si mati mempunyai 200,000 di Maybank. Okay. Jadi untuk membolehkan Maybank melepaskan dana tersebut, patutnya si mati itu patut mengeluarkan dana tersebut dari Maybank lah. Ataupun Maybank mendapat satu surat kuasa yang memerintahkan mereka untuk melepaskan wang tersebut kepada waris-waris berkenaan. Dan surat kuasa ini hanya boleh diberikan oleh 3 sumber, iaitu satu amanah raya, satu lagi Jabatan Pentadbiran Pusaka Kecil di bawah Jabatan Tanah dan Raya, dan satu lagi amanah. Yang ini bezakan amanah raya dengan syarikat. Amanah raya adalah autoriti yang boleh mengeluarkan surat kuasa. Ya. Itu besar beza dia. Itu beza. Dan itu yang saya ulangi tadi. Perkhidmatan kami daripada 8%. So, one stop center dari segi perancangan, pentadbiran, dan pentadbiran ini datang dengan convenience, punca kuasa dan regulatory assurance. Jadi perkhidmatan amanah raya ini seperti yang saya sebutkan tadi ialah macam one stop center. One stop center. Maksudnya kami menawarkan perkhidmatan perancangan pewarisan. Kami ada will writing, ada hibah, kemudian pentadbiran pusaka tersebut, convenience-nya, dengan punca kuasanya, dengan the final end mile distribution-nya sekali. So, and dalam perkhidmatan perancangan sampai pengagihan yang finale, amanah yang kita offer handheld services, kita consult all the way. Itu yang saya perlu tekankan. Kami punyai pegawai-pegawai yang bertauliah, yang mempunyai kelayakan, yang boleh hadir di mahkamah dan mahkamah syariah.
orang yang sama urus kes, yang bimbing orang rakyat Malaysia ni orang yang sama keluar masuk mahkamah urus file. Mungkin orang lain, mungkin jabatan lain, tapi di bawah Amanah I mean the expertise terkumpul di Amanah Raya. Ya, benar. So menjawab, sebenarnya yang ni menjawab Abedah kenapa servis dia complete, kenapa harga dia kompetitif, mana value dia selamat, undang-undang selamat, servis pun selamat, nasihat pun selamat. Anda takkan dapat nasihat cakwe punya. Ini adalah nasihat daripada subject matter expert, pengalaman 100 tahun terkumpul. Right, baik. Soalan seterusnya. Right. Saya kira ini soalan terakhir je Faizal. Saya tak tahu dia mahal ke tak mahal soalan ni. Aku pun tak tahu, boleh kita tengok. Right. Ada online service ke? Okay, right. Di zaman sekarang semua online. Amanah Raya ada online service ke? Come on ni. Apa ni? Come on lah ni. Ini dia tanya. Come on lah. Kita dah tahun 2025 kot. So, Adik Amanah Raya ni bukan setakat online service lah. Online service ni dah lama dia adalah internet service. Tapi baru-baru ini Amanah Raya telah melancarkan My Amanah Raya App. Kami telah melancarkannya pada pertengahan tahun lepas, dan dengan menggunakan My Amanah Raya App ini, basically you ada a small Amanah Raya shop in your phone lah. Contohnya macam kalau saya nak buat wasiat, boleh mendapatkan wasiat melalui My Amanah Raya App. My Amanah Raya App juga kita boleh merujuk butir-butir wasiat dan butir-butir peramal. Dan actually ni bagus juga ditanya soalan ni. I'm quite excited sebab sambil kami melancarkan My Amanah Raya ni, kami juga telah melancarkan My Amanah Raya untuk ejen. Jadi ini akan menggiatkan lagi transaksi apa ni, akan menggiatkan lagi kesedaran tentang betapa pentingnya perancangan pewarisan. Ya, dan juga memberi peluang kepada ejen-ejen untuk memperoleh pendapatan sampingan seperti Grab rider. Siapa boleh jadi ejen? Seluruh time. Anybody can become. Siapa berminat buat part time? Boleh lah. Apa lagi? Sebenarnya potensi ni saya perlu tekankan ya. I don't think it's something that should be underestimated. Contohnya, kalau jual satu wheel, contoh lah, jual satu wheel, dia punya commission vary, okay. Tapi contohnya kalau jual satu wheel 300 lah. Satu bulan jual 10 wheel, dah 300,000, dah 3,000 lebih. Dan nak jual wheel tu melalui app. Ya, betul. Tak perlu datang kantor dan sebagainya. Suri rumah pun boleh jual. Ya, betul. Okay, alright. Okay, alright. Bukan sekadar menyediakan servis, tapi menyediakan peluang income rupa-rupanya. Ya, betul. Menarik. Tapi sebenarnya biar saya terangkan lebih sedikit ya. Tujuan Amanah Raya sebenarnya seperti yang saya tekankan tadi. Kami perlu menangani isu-isu pentadbiran pusaka bagi seluruh Malaysia. Jadi soalannya, adakah Amanah telah menanganinya dengan baik? Kerana perancangan pewarisan di Malaysia masih lagi rendah. Kenapa saya boleh kata perancangan pewarisan di Malaysia masih lagi rendah? Kerana jumlah penduduk Malaysia yang mempunyai wasiat hanya 5%. Daripada 33 juta. Ya, 5%. 5%. Jadi peratusan yang ideal, yang patut, yang kami target capai adalah 10 hingga 20%. Yang ini kata this is target for developed nation. Ini maksudnya kita punya financial literacy atau kesedaran kewangan agak Right. Sebenarnya ini juga menjawab bila Cik Faizal sebut 5% di Malaysia yang merancang, dan Cik Faizal sebut isu-isu pusaka laju kalau ada perancangan. Dan rupa-rupanya 95% tak merancang. Patutlah ramai yang lama. Betul. Jadi kalau kita tackle masalah perancangan ni, we are actually tackling the bigger picture. Dan kami di Amanah agak excited kerana
bila kami melancarkan My Amanah Rakyat ini, diharapkan dengan adanya motivasi agency commission, kesedaran itu akan viral dengan lebih cepat. Dengan insentif-insentif macam ni. Right. So, kalau anda student, fresh grad, nganggur, suri rumah, freelancer, tak tahu nak kerja apa. Mari jana duit sambil-sambil berbakti kepada negara sekali. In a small kita buat sudut yang kecil, tapi still you make a big impact. Okay. Baik. Saya kira itu menjawab 7 soalan. Kita dah selesai 7 soalan, tuan-tuan. Walau. Dan ini soalan yang tuan-tuan tanya kami. Jadi, kalau ada soalan yang anda nak tanya tentang amanah raya ataupun pusaka, anda rasalah info ni betul ke tidak? Kami betulkan dalam sesi podcast amanah raya ini. Tinggalkan komen soalan anda, berikan DM anda, kami kumpul yang paling tinggi frekuensinya, kita letak macam ni. Okay. Dan kami akan jemput orang-orang yang selayaknya subject matter expert untuk bercerita. Menarik, rupa-rupanya baru kita tahu ada tempat untuk kita rujuk, bukan sekadar berkaitan dengan pewarisan, bahkan untuk kita rujuk berkaitan dengan dokumen-dokumen wasiat ataupun amanah dan sebagainya. Dan boleh buat duit pula. Everyone can make money and everyone can contribute to the country dengan cara begini. Membantu rakyat Malaysia buat perancangan. Now, apps boleh download. Saya kalau boleh nak recommend, semua wajib ada apps amanah raya. Sebagaimana apps bank-bank di luar sana ke, KWSP ke, anda simpan, begitu juga app amanah raya perlu disimpan. Mungkin anda rasa, aku muda lagi, aku tak perlu. Tahukah anda, Malaysia, negara yang makin menua generasinya, anda ada ibu bapa, anda ada saudara mara pak saudara, eventually anda akan terlibat, saya akan terlibat, kita semua akan terlibat. So why not? Ambil langkah awal. Download apps amanah raya. Sebab semua ada dalam tu. Terima kasih Cik Faizal kerana bersedia untuk menjawab. Kita dah curi banyak masa orang nombor 1 amanah raya. Kita kena lepaskan dia pula untuk urusan-urusan lebih strategik. Tuan-tuan, kita pastikan jawab soalan anda secara telus dan terus. Kalau nak tanya, tolong komen dan share video ni. Like, subscribe sebab siri seterusnya, episod seterusnya akan datang. Kita akan jemput subject matter expert, dapat maklumat yang tepat, data yang tepat, dapat realiti. Jangan dengar hearsay. Sebab itu mengeruhkan keadaan. Okay? Share juga video ni kepada WhatsApp group family. Bukan nak suruh mak gerak awal, bukan nak suruh ayah gerak awal, bukan. Ini adalah persiapan bersama. Semua orang faham, semua orang merancang, ada mindset supaya permudahkan proses selepas ini. Sebab tadi 95% rakyat Malaysia tidak merancang. Jadi kalau anda nak tengok lebih lanjut apa lagi servis amanah raya, apa amanah raya boleh bantu, ataupun nak konsult amanah raya tentang pusaka perancangan, nak have a bit of idea, konsultasi percuma disediakan. Anda nak call ke, nak visit ke, nak WhatsApp ke, nak video ke, boleh. Kita ada K-Line. Kami berikan consultation secara percuma yang hanya diberikan oleh amanah raya kat Malaysia. Okay, so laman web nak pergi www.amanahraya.my. Nombor dah bagi, Ustaz dah bagi, it's up to you. Okay, kita jumpa pada episod yang akan datang. Ini episod pertama. Episod kedua, 3, 4, 5, 6, 7 akan menyusul. Stay tuned.